Lelaki itu meratakan kapur itu di atas lantai. Kemudian dia memijaknya dan meninggalkan 2 tapak kaki dan tipu muslihatnya yang direka dengan teliti. Hanya untuk menipu gergasi setinggi 3 meter ini. Pada mulanya, selepas pulang ke rumah, gergasi itu tidak menyedari sesuatu yang luar biasa. Namun, apabila dia mengambil cawan untuk menadah air, tanpa diduga, satu adegan pelik berlaku. Yang peliknya, kedengaran jelas bunyi air yang mengalir, tetapi tiada tanda air mengalir keluar. Kemudian gergasi itu mengambil cawan dan minum. Sejurus itu, dia tiba-tiba menjumpai tapak kaki di atas tanah. Saya menyedari bahawa seorang pencuri mesti menceroboh masuk ke dalam rumah saya. Jadi dia mengikuti jejak kaki dan mengejar. Dia masih tidak sedar bahawa dia telah terjerumus ke dalam perangkap lelaki itu untuk memancing harimau itu menjauhi gunung. Melihat gergasi itu telah ditipu oleh dirinya sendiri, mereka berdua segera meluru ke tempat gergasi itu bekerja. Tetapi apabila saya tiba di tempat kejadian, saya terpegun dengan pemandangan di hadapan saya, kerana tiada air di sekelilingnya, tetapi kedengaran bunyi air yang kuat mengalir di dalam rumput. 2 orang yang ingin tahu meluru ke hadapan untuk memeriksa. Barulah saya temui, terdapat aliran berterusan emas di dalam. Para sahabat yang melihat adegan ini tiba-tiba menjadi teruja. Tetapi ketika dia hendak mengambil batu, tetapi lelaki itu menurunkannya. Kemudian dia dengan tentatif mencapai ke dalam dengan sebatang kayu. Tanpa diduga, kemalangan itu berlaku pada saat berikutnya.